Kita tidak perkauman. Bukan perkauman. Perkauman ni apabila ada penindasan terhadap satu kaum. Kita tidak ada penindasan. Macam berlaku di, kita kata, Rohingya contoh. Kan? Penghapusan etnik. Nak menghapuskan satu bangsa. Ataupun Yurai. Ataupun berlaku dekat Gaza. Dia pun nak menghapuskan Palestin tu. Penduduk penduduk dihambat keluar. Hambat keluar. Itu baru nampak perkauman. Kita tak perkauman. Kita boleh duduk bersama-sama, tapi dalam kerangka perlembagaan yang sepatutnya ikut perlembagaan negara kita tu sendiri. Bukan perlembagaan kepala otak dia pun. Jadi kita bimbang, tak tahulah kalau orang Melayu pun redha dalam keadaan ni, wallahualam, akan datang masuk dalam parlimen kan, membuat penerbangan. Tak ada lagi keistimewaan orang Melayu. Kita Malaysia sama rata. Memang kita tak beza, boleh hidup sama. Kita beri bagan serai kampung Melayu, bersama Melayu. Yang meniaga orang Cina boleh berjaya, tak ada masalah apa. Yang duduk di kampung itik-itik ada orang India, tak ada masalah. Bukan perkauman. Kalau perkauman ni dia tak boleh duduk. Kan? Kita bukan perkauman, cuma batasan-batasan tu. Kena menghormati tuan rumah lah. Jadi Pakcik punya andaian yang senang, bagi orang fahamnya senang lah. Okey, oleh sebab hang duduk lama dah rumah aku, tak apalah, hampa duduk lah. Kita dah korban tu. Hampa duduk rumah aku. Tapi undang-undang dia ni bilik aku. Kan? Bilik aku hampa tak boleh masuk. Ni dapur aku, hampa tak boleh masuk. Boleh duduk ruang tamu, ni apa, ada batas-batas dia. So dia kata ni tak boleh, tak sama rata, tak adil, duduk dalam rumah kan, boleh kita semua nak masuk bilik mana pun tak apa. Tak betul lah, pada Pakcik lah, pandangan Pakcik tak betul. Jadi ini yang mengapa, salah satu sebab mengapa kita nak kena tolak DAP. Satu